Perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Dia marah. Ketimbang tak pernah dengar. Dia mengaji sekolah mana? Saya ingat dia mengaji di sekolah petani. Hari ini saya nak kongsi satu perkataan bahasa Melayu. Saya tak pernah dengar lah benda ni. Pelik betul. Rilis pada hari yang sama dengan Amerika Syarikat. Rilis? Ini bahasa apa? Bahasa Indonesia ni macam rosaknya bahasa Melayu. Kepala bapak engkau. Ini kurang ajar. Sorry lah. Jangan guna perkataan kepala bapak. You nak gaduh dengan saya? Saya mintalah perkataan kepala bapak tu ditarik balik. Tarik balik ni biadab yang bertuah. Janganlah nak biadab. Fuck you. Bahasa bukan sekadar alat bicara, ia adalah benteng kedaulatan. Namun kini, tokoh bahasa di Malaysia mulai cemas melihat serangan halus kosakata Indonesia yang mulai masuk ke kamus mereka. Dari papan iklan 3D di jantung Kuala Lumpur yang menggunakan kata rilis, hingga adopsi kata ketimbang, lewat kekuatan media sosial dan konten viral, kosakata kita kini diadopsi secara luas oleh generasi muda di sana, memicu gelombang kekhawatiran di kalangan tokoh bahasa Malaysia. Bagi mereka, melihat istilah-istilah Indonesia resmi masuk ke dalam kamus Melayu adalah kenyataan pahit yang mengancam kemurnian bahasa asli mereka. Saya terkejut tengok tadi di papan iklan bergerak ataupun papan iklan 3D di Bangunan Lembaga Getah Malaysia. Iklan tentang Halo, tentang filem ataupun drama. Ni saya nak akan tunjuk Okay. Ini iklan tersebut. Mungkin tak berapa jelas, tapi tengok nanti dia punya subtitle. Siri baru episod setiap minggu. Rilis pada hari yang sama dengan Amerika Syarikat. Rilis? Ini bahasa apa? Rosak bahasa Melayu. Macam mana iklan yang dipaparkan di khalayak umum antara laluan paling sibuk di Malaysia depan KLCC, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu yang salah, yang rosakkan khazanah kita. Apa maksud rilis? R-I-L-I-S. Sejak bila Dewan Bahasa dan Pustaka ada dan meluluskan istilah ini? Kenapa tak cakap ditayangkan saja? Memanglah panjang, tapi itulah bahasa kita. Rilis ini tidak ada sebarang akar bahasa, tidak ada sebarang punca dalam kamus. Jadi ini masalah kita. Harap akta bahasa diperkenalkan untuk ada sedikit kuku dan taring buat DBP, tegur dan ambil tindakan kepada perosak-perosak bahasa. Kita ni sudah dihadkan dengan batas bangsa, negara bangsa. Bahasa Indonesia itu pun adalah atas faktor politik bahasa Indonesia yang berindukkan bahasa Melayu. Alright. Tapi sekarang ini mereka sudah tidak mahu lagi digelar ataupun disama dudukkan dengan bahasa Melayu. Walaupun mereka sedar dan mereka akui bahasa Indonesia itu induknya bahasa Melayu. Tetapi mereka kata kami sudah berlepas. Menjadi pergeseran adalah bila mana kita sebut bahasa Melayu, orang Indonesia fahamnya bahasanya orang Malaysia. Satu, ada sebahagian lagi yang menganggap bila sebut bahasa Melayu, mereka akan anggap bahasa daerah, bahasa orang Lingga, bahasa orang Riau. Jadi dia macam sempit. Sempit lah. Dia kira bila kita sebut bahasa Melayu tu, kita tak boleh nak rangkumkan sekali. Bahasa Indonesia kat situ, Brunei kat situ, mereka Melayu. Mereka tak faham begitu. Pada mereka bahasa Indonesia tu lebih unggul lah. Kerana mereka memang sudah mengembangkan bahasanya sendirilah. Itu salah satu fakta yang kita perlu terima. Dan satu lagi, bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang memang distandarkan ataupun dibakukan dengan acuan bangsa sendiri. Bahasa Indonesia ni variasi nasional bahasa Melayu. Dia bahasa Melayu, tapi kenapa panggil variasi nasional? Dia adalah kelainan bahasa tetapi distandard dibakukan mengikut nasional masing-masing. Jadi beza ke tak bahasa ni? Secara permukaan beza lah. Kita kata begitu lah, beza lah. Enaknya Indonesia tidak pernah dijajah Melayu. Jadi dia tidak masalah pakai bahasa Melayu. Tapi kalau anda bangga dengan English-Englishannya, untuk menjelaskan sesuatu kau masih pakai bahasa penjajah tu nggak keren bagi abang. Kenapa? Indonesia masih cukup kok kosakata untuk menjelaskan sesuatu. Istilah bahasa Malaysia ni datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Kita pinjam dari Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia. Dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Ataupun kosakata dalam kamus dewan mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu.
maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau beberapa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya Ulu dapat Terengganu. 2-3. Ulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita untuk bertutur? Tak. Maksudnya Adakah perikatan nasional? Okey, duduk saya jawab. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jauh. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Hulu Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? Maksud apa masa? Saya mohon penjelasan. Penjelasannya ialah untuk memajukan bangsa. Adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. No, saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. Dia bukan menteri. Saya minta menteri jawab. Bukan Jutun jawab. Bukan menteri. Tapi adakah itu pendirian perikatan nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengong nak faham. Ini bengong nak faham. Yang betul, satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepingkat. Majlis peluncuran. Jadi saya rasa satu perkataan yang pelik. Majlis peluncuran kad kuasa. Majlis peluncuran pecah tanah. Sedangkan peluncuran ini saya mungkin pelajar ada di sini. Mungkin satu kepelikan. Kita menggunakan perkataan pelancaran. Peluncuran ini saya tanya penjelasan. Bahasa tepuk atap. Jadi kalau kita menggunakan bahasa tepuk atap, boleh beri penjelasan? Bahawa kita mengagung-agungkan istilah tepuk atap, boleh beri penjelasan? Yang Berhormat mengganggu. Pintu belakang, boleh bagi penjelasan? Tepuk atap atau pintu belakang? Jangan marah. Yang Berhormat, jangan marah. Biarkan Yang Berhormat Ulu Terengganu selesaikan. Dengar molek. Yutung, jangan buat tak faham. Dah lama jadi dewan. Silakan. Jadi, perkataan ketimbang merupakan perkataan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bermaksud kata untuk menandai perbandingan. Kata ketimbang sama erti atau bersinonim dengan kata daripada. Hello guys, saya nak kongsi satu benda dengan kamu pada hari ini. Kita pernah dengar, saya pernah dengar macam-macam perkataan bahasa Melayu yang pelik. Sebagai seorang guru, saya pernah dengar lah yang pelik-pelik macam pisang, gebang, itu semua saya pernah dengar. Hari ini saya nak kongsi satu perkataan bahasa Melayu. Saya tak pernah dengar lah benda ni, pelik betul. Yang digunakan oleh segelintir pelajar. Saya pun terkejut. Ada budak ni, dia datang komplain dengan saya. Cikgu, budak tu ataupun kawan dia lah. Cikgu, dia memakiu saya. Wait, what? Apa kau cakap tadi? Cikgu, dia memakiu saya. Apa maksud kau? Dia tunjuk jari tengah kepada saya. Wait, dari mana kau dapat perkataan tu? Jadi yang bahasa Inggeris begini, tukar jadi BM begini. Dari kamus mana kau dapat, bro? Saya tak dapat brain. Memakiu, Pernah dengar ke kamu semua ni? Di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini akan lebih diperkukuh? Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang, dia dah cakap Melayu dah. Dia dah cakap Indonesia. So, rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia. Mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia. Tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus. Baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Indonesia telah berhasil menyatukan ribuan suku dengan bahasa yang mandiri dan unggul, sementara Malaysia masih bergelut dengan bayang-bayang istilah asing.